Adakah jika terlewat bayar fidyah akan fidyah digandakan? Ini pandangan sebahagian fuqaha. Dan saya menganggap Allah alam tidak digandakan. Bayar banyak tu kan. Bagaimana cara menjawab salam yang dikirimkan orang kepada kita? Kita boleh tak kirim salam? Boleh. Dalam hadis Nabi sebut kepada Khadijah, inna Jibril qara'a alaikis salam. Sesungguhnya Jibril baca salam padamu. Jadi Khadijah, Nabi beritahu Khadijah, Jibril kirim salam. Sa'ad bin Mu'adh masa dia nak meninggal dan peperangan, Nabi suruh pergi cari dia, dia baca inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a alaikas salam wa qala madza tajid. Nabi kirim salam kat hang. Nabi suruh tanya, hang rasa apalah? Dia dah kena tikam nyawa. Dia kata wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Kepada Rasulullah itu salam. Bagi tahu Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sedang cium bau syurga. Allah. Hak tu bukan blackout tu. Hak tu jihad tu.